Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Okey, nama akak ni adalah Safia. Okey, cerita akak ni pernah download satu app. So dia cuba try untuk buat pinjaman. So bila dia dah dapat tahu bahawa aplikasi tersebut bukanlah daripada pinjaman wang berlesen yang sah, jadi akak ni tak nak buat pinjaman. Okey, bila dia dah stop, so site diorang pula ugut akak ni supaya minta pembayaran. Okey, akak ni pun takut dia pergi bayar sikit-sikit walaupun dia tak dapat duit kat dalam tangan. Okey, so kenapa akak ni boleh jadi takut? So bila dia download aplikasi tersebut okey, telah hack dia punya kontak. Sebab akak ni tanpa pengetahuan dia memberikan akses untuk kontak, nombor, gambar dan pelbagai. Sebab bila kamu dah download app tu je, so yang pertama dia akan minta kamu akses, so baru kamu boleh pergi ke untuk seterusnya. Jadi terpaksa lah dia berikan akses. Okey, so bila gambar dia dah viral, dia dah risau. Okey, akak ni pun dah buat report, dia dah datang ke balai. Dia dah pergi ke balai, and so ni akak ni datang ke PHMM. So setelah kita buat semakan kes akak ni semua, jadi kat sini saya nak bagi tahu akak ni tidak buat sebarang pinjaman. Akak ni kena scam. Jadi jika kalau ada sesiapa yang dapat gambar berkaitan dengan akak ni, contohnya diorang fitnah akak ni macam-macam dan hantar ke awak pula jangan pergi respon, just block sahaja. Okay, and so kontak dia pun kena hack. Jadi kalau sesiapa yang diganggu oleh Along jika berkaitan dengan akak ni, jangan layan, just block sahaja. Ataupun katakan dia hantar apa-apa pun tak payah layan. Okey, mereka tu semua adalah scammer dan akak ni tidak meminjam langsung. Daripada pihak PHMM kita akan keluarkan surat untuk akak ni. Okey, so itu saja daripada kita. Jika kalau kamu ada masalah alung ke pinjaman wang berlesen, hilang duit dalam scam, pelaburan, whatever, kamu boleh datang cari PHMM. Kita ada 6 cawangan di Malaysia. InsyaAllah kita akan bantu kamu. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera.